Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengerusi majlis kita pada malam ini, saya hormati barisan kepimpinan surau, pengerusi serta seluruh saf kepimpinan surau Ar-Rawdah, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa agar kita yang hadir pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama sekali saya memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran saya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini dapat sama-sama saya hadir ke surau tuan-tuan. Yang seperti mana pengerusi sebut tadi, ini adalah surau baru. Taman ni taman baru, Taman Sepadu Jaya ni berapa lama dah taman ni? 2 tahun. Masuk yang tahun kedua surau. Samalah baru 2 tahun. Tahun 2023 mula ke 2024? 24. Alhamdulillah baru lagi lah. Nampak ke gaya pun memang baru surau tuan-tuan ni. Tar pun duk hitam lagi. Nampak tar pun duk hitam lagi, barulah. Saya doakan mudah-mudahan surau Ar-Rawdah ini menjadi rawdatun min riyadil jinan, taman-taman syurga insya-Allah. Menjadi tempat yang menggamit dan mengundang rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah tuan-tuan. Malam ni saya tak mau nak lama sangat pasal kita baru. Tempat dah lama ni bolehlah nak gasak, dan malam ni saya pun akan cuba bercakap macam tuan-tuan ni orang baru lah. Jadi malam ni tidak ada tajuk yang khusus diberikan kepada saya untuk saya bicarakan. Ada tajuk khusus tak? Menikmati, mensyukuri nikmat Syawal. Syukur apa, Syawal pun dah habis dah. Baik, tuan-tuan. Kita sekarang berada pada hari-hari yang terakhir kita nak tinggalkan Syawal. Syawal ini adalah suatu tempat menilai bagaimana tarbiyah yang kita dapat daripada Ramadan. Kita dah masuk dalam bulan Ramadan, dah lunyai dah sebulan kita ditarbiyah, kita dididik.
Dalam bulan Ramadan kita dididik. Didikan Ramadan yang kita dapat itu apa dia? Yang pertama, mendahului kehendak Allah daripada mendahului kehendak nafsu. Ini tarbiyah yang pertama tuan-tuan kita dapat dalam bulan Ramadan. Bagaimana Allah Ta'ala nak mengajar kita? Kamu kena ikut kehendak Allah berbanding kamu mengikut kehendak nafsu kamu. Sebab tu dalam bulan Ramadan, kita ini mengetepikan kehendak nafsu kita. Apa yang nafsu nak, semuanya kita tolak. Apa yang nafsu suka, semuanya kita lawan. Ini dalam Ramadan. Nafsu suka makan, kita tak makan. Nafsu suka benda yang seronok, kita tolak benda yang seronok. Ramadan. Tuan-tuan pun kena, saya pun kena. Sebab tu Ramadan ni mujuklah wajib saja hukum. Wajib hukum puasa. Kalau sunat muakkad ke puasa Ramadan, saya rasa kita tinggal selerak dah. Macam mana kita tinggal puasa 6 bulan Syawal ni? Cuba tanya dia, macam mana puasa 6? Alhamdulillah lah Ustaz, boleh lah. Berapa hari lagi? 6 hari lagi Ustaz. Alhamdulillah. Haram tak start sehari pun lagi ni. Ini berapa Syawal ni? 20 berapa ni? 28. Ada ingat pok tu ni dah dah. Bulan Ramadan hari tu, tanya pok ni jawab. 16 kan? 16 Ramadan 17. Pok ni tak ingat dah. Maghrib pun kalau tanya lah, kena runah handphone baru nak keluar time. Biasa. Ramadan hari tu satu bulan ni apa? Tanya dia hari ni berapa? Hari ni 7.21 Ustaz. Oi, bukan 7.20. Dah, esok mula 7.20. Hari ni lah 7.21. Kata hang apa noh standard Ustaz. Lah cuba tanya dia maghrib kira berapa? 8 suku lah ni tanya dia. 20 berapa ke? 28. Ha. Nak tinggal dah. Berapa hari lagi Syawal nak tinggal kita? 2-3 hari lagi dia tinggal lah. Sebab tu lah ni orang duk mula pecut, duk buat rumah terbuka dah habis dah. Saya pakai lagu ni kira rumah terbuka. Lepas kuliah pagi tadi pergi rumah terbuka, rehat zat mandi mai tang ni. Nak pakai baju menjubah redok 1000. Rumah terbuka. Ramadan tarbiyah kita. Nak tengok kejayaan dia ataupun tidak, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni Syawal. Sebab tu Nabi kata, siapa yang puasa sebulan Ramadan, sambung 6 hari dalam bulan Syawal, dia ni lagu puasa sebulan. Haram tak buat. Betul tak? Tak ada buat muka bersalah. Relax ya. Bulan ni banyak. Tak ada buat muka bersalah. Lagu tu relax. Sekali orang tahu kata kita tak puasa. Buat muka relax ya bang. Geng ni jangan duk kira dengan lepak ni rajin. Habis dah puasa 6. Alhamdulillah rajin lepak. Raya pertama puasa siap. Tak cicik lepak ni. Orang ajak makan lemak pun tak mau. Dia kata silalah puasa. Orang kata puasa apa raya pertama. Dia kata nak tinggal pun sayang. Tu bukan sayang, tu bodoh kan. Hampir puasa raya pertama tu haram. Kena beza sayang dengan bodoh. Saya tak mau cakap banyak lah. Tajuk tuan-tuan menikmati nikmat Syawal tu. Mensyukuri nikmat Syawal. Tuan-tuan saya nak tanya. Lah ni agak-agak kita. Kok mana lah ni? Kita berjaya ataupun tidak ditarbiyah oleh Ramadan. Bulan Ramadan hari tu ni 5 kilo turun. Sebulan puasa. 5 kilo turun. Masuk Syawal 3 hari lah. 5 kilo naik balik. Kedarah sampai tak berhenti sat. Jadi malam ni saya nak cakap ada 3-4 poin ni tu kita berhenti lah tuan-tuan ni. Saya pun letih tak berhenti sat. Hari ni dua ceramah dah hari ni letih tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ceramah ni tak letih ya? Dia kata dak tengok ustaz cakap senang, Hamil cakap tengok sejam tanpa berhenti, hang nak tahu senang tak senang? Jadi saya nak cakap 3-4 benda yang saya nak mula tu cadang nak cakap banyak. Tapi tengok-tengok tuan-tuan ni tinggal Allah dan Rasul ya. Buku tak ada. Pen tak ada, tinggal belah tu yang ada.
Tu pun pinjam tak buku anak dah ustaz kata tu. Tarik buku kerja anak tu pun. Hak belah ni tak ada apa. Tinggal 2 biji peluru. Satu habis tu. Nak tu lah. Dia pun nampak jangan duduk lama-lama dengan ustaz meja kat luar ni orang atok siap dah kan. Tu cerita dah makan lah. Jadi malam ni agak-agak saya nak cakap 3-4 benda ya. 3-4 benda jadilah. Dia pun kalau banyak-banyak pun mengarut bukannya nak ingat. Dia tak agak-agak. Kalau saya cakap banyak, agak-agak nak ingat lemak. Mengarut dia. Mengarut kalut dengan anak. Sat pergi duduk kalut dengan hak tu. Sat pergi duduk kalut dengan ni. Berkata tak apa. Saya nak cakap 3-4 benda yang malam ni. Tu kita balik eh. Yang pertama saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Apa makna syukur? Bagaimana kita nak terjemahkan kesyukuran kita? Ni yang pertama. Tuan-tuan tahu syukur tahu. Sampai nama pun nambah nama Muhammad Syukur. Syukur tahu tak? Syukur tahu ustaz. Apa dia syukur? Kami faham lagu ni lah ustaz. No, kami faham. Hang faham. Hang faham lagu nak? Dia lagu ni lah ustaz. Bukan lagu mana? Lagu hang faham tu lah. Dia kata tu lah nak abang lagu ni lah. Lagu mana? Syukur ni lagu duk kata lah ustaz. Kata apa? Tak lagu kita duk faham lah. Aku tak faham apa hang faham. Hang cuba abang apa yang hang faham. Tak lah lagu kita duk kata dah lah. Hang kata apa? Hang tak kata apa pun lagi. Tak lah syukur ni syukur lah ustaz. Macam kita dapat apa-apa kita syukur. Apa makna syukur? Kita ni banyak guna perkataan Arab yang kita pun tak tahu perkataan tu maksud apa. Betul tak? Saya nak tanya agak-agak ni. Redha. Bisa dengar tak redha? Bisa dengar tak? Laki dia pun nama Muhammad Redha. Lo nak tanya apa makna redha? Redha tu lagu tu lah ustaz. Bila Allah Ta'ala bagi kat kita apa-apa kita redha. Betul lah redha tu makna apa? Dalam lagu saya kata tak salah. Hang kata lagu mana? Tak lagu Allah Ta'ala uji kita apa-apa, lepas tu kita redha. Tak, aku faham kat tu. Lah aku nak tanya hang, redha tu mendatang apa? Cengih tak? Nampak tak sesuai dengan surau baru ni, seselur ke? Dia takut tuan-tuan terkejut. Tuan-tuan ni pun lebih kurang mu'allaf lah kan, baru. Lebih kurang lagu tu lah. Dia jangan duduk dekat-dekat sangat, kot lari. Dah lah surau baru orang nak main, duduk main dekat pula ustaz. Tuang lagu tu ya orang. Saya kena slow balik, saya turunkan dada saya. Kan? Macam kawan baru masuk Islam, hanya jangan dia pergi ajak sifat 20, penin kawan tu. Kawan baru masuk pukul 12, tengah hari tadi. Malam ni lepas maghrib, buka dah sifat 20 kat dia. Allah tu ada, lawan tak ada. No? Cina tu pun heran. Lah ni hang abang ada ke tak ada? Dia kata, sat ada, sat tak ada. Lah hang abang betul-betul ada ke tak ada? Dia tak boleh duk ajak kazak-kazak. Lagu ni lah surah baru. Apa makna syukur? Syukur ni senang kita faham. Terima kasih. Satu orang ni, kalau dia tak erti berterima kasih dengan Allah, dia erti tak nak berterima kasih dengan kita, tuan-tuan? Kalau satu orang, dia tak erti berterima kasih dengan Allah, agak-agak dengan kita, dia erti terima kasih tak? Sebab tu Allah yarham, Tok Guru Haji Saleh Sik biasa kata, waktu dia duduk sakit, saya ingat dalam 3-4 bulan lagu tu lah kot. Saya ada pergi ziarah dia di rumah dia. Antara nasihat yang kami minta dekat dia, kami kata Tuan Guru nasihatlah. Dia cakap satu benda ya. Dia kata apa dia? Dengan orang hak tak semayang, yang tak jaga semayang ni, jangan duk buat kira apa. Tok Guru Haji Saleh Sik, tentang kena? Kena ke tak? Tak bisa dengar nama Ustaz. Balik search. Ni antara Tok Guru almarhum, Tok Guru yang hebat di Kedah ni, Tok Guru Haji Saleh Sik. Orang alim tauhid. Dia pesan, kami tanya dia nasihat. Kami pergi ziarah dia. Kami kata Tok Guru, pesan dekat kami Ustaz, nasihat dekat kami Ustaz. Apa yang boleh nasihat? Dia cakap satu ya. Dengan orang hak tak jaga semayang, hang jangan duk buat kira apa. Agak-agak tuan-tuan setuju tak? Agak-agak. Sebab dia dengan Allah pun dia tak jaga hubungan. Agak-agak dia nak jaga hubungan dengan kita agak-agak. Tobat dah. Allah bagi macam-macam dekat dia pun dia tak jaga hubungan. Tambah kita. Ni bila saya sebut lagu ni, nanti orang kerat, orang buat dalam sosial media. Ustaz ni ekstrim. Ekstrim pada bapa hang ekstrim. Ni habak benda betul.
Oh, saya tarik balik tuan-tuan. Surah baru saya tarik balik. Saya lupa kata mu'allaf duduk depan saya ni. Saya tarik balik. Sebab tu nak cari suami, jangan cari yang handsome. Duduk berangan nak lagu Patah Amin. Boleh dapat Patah Harapan. Ambil lah nyanyi lepas jaga sembahyang. Nak dapat lagu Patah Amin. Ni boleh Patah Harapan jadilah. Tak. Cari yang orang jaga sembahyang. Saya nak tanya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dekat kita ni nikmat macam-macam Pak Long weh. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi dekat kita. Hang buat lagu mana pun dekat dia, dia tak balas azab dekat hang. Dia balas nikmat dulu dekat hang. Macam-macam hang buat kat dia. Dia bagi dekat hang. Yang pertama dia bagi dekat hang hidup elok. Kita ni mai daripada keluarga yang baik, bukan daripada keluarga yang meroken. Contoh nak. Jadi bukan saya kata kat tempat-tempat saya bukan kenal tuan-tuan ni. Hak panggil saya pun saya tak tahu siapa. Tambah hak tak panggil saya. Pengurusi pun saya tak tahu apa ni. Saya duk baca atas ni lah. Ni nama apa? Nama AJK Surah lah. Bukan nama wanted apa tak lah. Nama AJK Surah. Saya ni ceramah taklah baru. Daripada tahun 2003 saya mula ceramah. 2003 lah 2025. Oh betul lah. 22 tahun. 2003 lah 2025. 22 tahun dah nak. Ni kali pertama saya tengok depa buah pengurusi kat atas meja ni, nama dia AJK. Ni tu kata baru. Carta organisasi pun tak dambuh kat luar. Buah tahun ni. 22 tahun dah saya duduk ceramah kau oi. Rata dunia dah saya pergi. Hak perangai lagu ni surau ni apa ni? Depa cukup bangga depa dapat jawatan surau baru ni, cukup bangga. Selalu rambuh dekat dinding luar. Ni dia tutup plekat atas meja kuliah ustaz tu. Dia ustaz nak buat apa? Tengok muka hang nama ustaz nak buat apa? Dia nak abang kau ustaz jangan ada buat tak heran kat kami ni. Kami ni AJK Surau. Tak apalah budak baru belajar. Baik. Ni saya bukan nak kata kat siapa no. Ni saya sebut umum ya. Cuba tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Allah Ta'ala bagi dekat kita mai daripada keluarga. Keluarga yang okey. Bukan daripada keluarga yang meroken. Kita ni beranak. Pak kita sayang dekat kita. Mak kita sayang kat kita. Alhamdulillah. Syukur. Berapa ramai orang yang dia beranak. Mak dia buang dia dalam tangki air. Saya pergi ceramah dekat satu universiti. Dekan fakulti dalam U tu seorang profesor. Dia profesor penuh lah, bukan profesor mak dia pak dia tu. Hak penuh. Dia ada satu profesor pak dia mak dia tu kan. Hak tu. Hak ni profesor penuh. Saya habis ceramah, saya masuk pergi makan dekat pusat Islam tu. Dia masuk. Dia cerita dekat saya. Dia tak malu dia cerita. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz cerita keluarga bahagia. Saya dengar cerita Ustaz keluarga bahagia. Seronok saya dengar. Tapi saya nak dengar, bagi Ustaz dengar pula cerita saya. Saya ni Ustaz, mak saya waktu beranak saya, dia letak saya ni dalam jamban masjid. Pasal apa? Kelaku lagu tu orang buat pasal apa? Pasal anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf. Dia kata, Ustaz, saya lahir, saya beranak, mak saya bubuk saya dalam jamban masjid. Saya nak tanya hak duduk dalam surau Ar-Rawdah malam ni. Hak ni ramai malam ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. 14,000 orang ada ni, saya duduk tengok ni cara-cara kehadiran ni. Jadilah surau baru kan. Memang tiap-tiap kali kuliah macam ni lah. Setiap kali kuliah memang penuh macam ni lah. Lebih kurang lah. Cakap betul-betul banyak dah orang mohon saya tak nak raya haji tu. Hak malam ni. Nak santai-santai sudah lah kau. Nak jangan buat serius. Ni ceramah agama bukan ceramah penguatkuasa kan. Dengar sebab dengar kursus nak ambil lesen lah. Nampak tu serius. Siapa dia hak duduk dalam surau malam ni?
Yang beranak itu mak dia bubuk dia dalam jamban. Tak ada. Kita Allah Ta'ala bagi kat kita pak kita alhamdulillah, mak kita alhamdulillah. Syukur tuan-tuan oi. Bukan semua orang dapat nikmat macam tu. Kita pula dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun kita tidak kaya lagu orang lain, mak pak kita tak kaya lagu orang lain. Mak kita tak kaya, pak kita tak kaya, bolehlah. Tapi mak pak kita ni bertanggungjawab cari rezeki yang halal nak besarkan kita. Kita mengaji, alhamdulillah. Sekolah rendah kita masuk. Ada orang dia beranak dalam keluarga yang kasih sayang. Tapi mak dan bapak dia tak mampu nak bagi dia pendidikan. Ada tak orang lagu tu tuan-tuan? Dia kecil-kecil dah mula duk kutip derma kata jalan dah. Sebab mak dengan pak dia. Beranak-beranak, pak dia okey, mak dia okey. Gaya nak besar, mak pak aksiden dua-dua lumpuh. Tak ada siapa nak bela mereka. Mereka terpaksa keluar cari duit bela mak pak mereka. Ada tak dalam masyarakat kita lagu tu? Ada. Tapi kita ni Allah Ta'ala bagi alhamdulillah. Sebab apa yang saya sebut ni? Sebab saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan supaya kita sedar ke diri, bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Duduk, alhamdulillah kita. Duduk sekolah rendah. Ngaji bukannya cerdik mana pun tuan-tuan. Kita ni bukan jenis geng duduk kelas depan. Tak tahulah tuan-tuan, kalau saya ni masa duduk dalam kelas bukan jenis geng duduk at meja depan, rambut belah tengah tu tak. Hak pakai baju kancing batal. Skema. Hak bukan lagu tu. Kita meja mesti dekat kat pintu belakang. Ada orang dia jenis skema tu. Boh, kancing batal. Duduk belah rambut tepi, duduk depan tu. Kita pun nampak cikgu tu punya tulisan kok celah rambut dia. Nampak? Betul tak? Kita tengok. Tuan-tuan bukan tak mengaji kau dulu. Mat skema ada tak? Mat skema. Seluar duduk tahun ni. Mat skema ni. Kita bukan lagu tu. Tak tahulah kod tuan-tuan budak cerdik. Saya akui. Saya bukan jenis budak cerdik duduk ke depan. Meja saya 345 dekat pintu belakang. Berani kau orang nak buat lebih korang. Hei. Saya tak pegang cikgu-cikgu, saya pegang pengetua. Sebab apa? Dia pak saya. Berani dia buat lebih korang. Duduk belakang. Kita bukan cerdik. Saya akui saya bukan budak cerdik. Tapi dalam kita tak cerdik pun alhamdulillah. Habis mengaji tingkatan 5, saya tingkatan 6, kita masuk mengaji pula. Lah ni ada kerja. Ada kerja. Tuan-tuan mau tak ada kerja, tuan-tuan nak beli ke rumah dekat Taman Sepadu Jaya? Nama pun Sepadu Jaya, bukan gagal. Jaya. Ni orang berjaya duduk. Taman ni ada berapa biji buah rumah? Ada apa? Lebih kurang lah. Lebih kurang tak payah tepat. Lebih kurang lah. Anggaran kasar Allah. 100? 400 lebih. 400 lebih. Majoriti sama dia. Melayu ke tak? Harga rumah daripada berapa sini? Paling murah berapa? 300 lebih. Mau tuan-tuan tak ada duit boleh beli rumah 300 lebih. Tak ada. Allah Ta'ala bagi. Lepas kita mengaji walaupun tak cerdik mana masuk universiti, haram tak pernah dapat anugerah dekan pun mengaji pun bodoh-bodoh lagu tu ya. Kan? Alhamdulillah lepas mengaji dapat kerja. Ada tak orang mengaji dengan kita dulu tak dapat kerja? Kita ni bukan muda dah tuan-tuan. Kita pun saya pun 30-an dah. Semua kalau umur saya ni dah jadi mak orang, dah jadi pak orang dah umur kita ni. Ada tak ada kerja? Ada. Tuan-tuan mengaji tak cerdik terang mana. Tapi rezeki Allah Ta'ala bagi lepas tu boleh kerja. Kerja pula kerajaan. Bukan kerja biasa, kerja dengan kerajaan. Dah lah kerja menikah pula. Alhamdulillah jodoh cepat. No melono. No agak no. Masuk duk kerja. 4 bulan menikah. Nikah. Alhamdulillah. Dah menikah. Allahui. 3 bulan ni pergi buka buku pin. Alhamdulillah. Ada orang menikah haram tak boleh apa. Tak boleh apa. Dah lah kadang-kadang bukan tak lawa. Tapi tak ada jodoh nak buat gina. Saya bertunang bercerai. Dia kata saya tak nak cerai tak. Tunang mati.
Sampai orang tak pandai tunang dengan kita. Lawa. Ajar elok. Muka lawa. Lawa. Nak lena malam buh dengan topeng lagu teromen tu. Punya jaga ke muka. Dia ada tu beli dekat depan buruh internet tu. Dia ni muka-muka abang buh tu. Hat topi lagu teromen nampak merah. Lah dulu depa buh timun dengan tomato kat mata. Lah tak dia buh tu. Dia bubuh topeng tu. Lah kan. Duk saja pun duk ambil sambil duk masak tu duk tonyong pipi naik ke atas tu. Cekang elok umur kat 50 dah pipi cekang. Lawa. Ni umur baru 23 pipi jatuh sampai orang tanya ni pipi ke ketiak ni nampak lebih kurang. Ni dah elok. Lawa. Nak abang kata lawa. Tiba-tiba ni tak ada jodoh. Kita ni bukannya lawa tak mana pun nak oi. Jodoh nikah. Dah nikah lekat anak pula. Ni dah lah anak. Tak ada jodoh pun tak ada. Nak balik raya pun segan. Balik raya orang kampung tanya, hang bila lagi nak nikah? Tak tahulah maklum ni nak buat gena. Tak tahulah. Orang kampung pula duk mengarut. Dia kata tu lah aku pesan dah kat mak hang dulu ni. Uri tu jangan tanam belakang rumah. Biasa dengar tak orang kampung? Uri jangan tanam belakang rumah. Jodoh lambat. Apa kena mengena uri dengan jodoh? Tu anak dia dekat tempat nikah dah buat. Uri tanam tepi jalan. Syukur dah agak-agak. Nikah. Dah nikah boleh anak. Jenis pula keturunan Madia Yuria. Subuh. Lepas menetah. Keturunan Madia Yuria. Tu pada hujan. Nak buat gini lah. Syarah sampai hujan berhenti. Kalau berhenti awal tuan-tuan kali balik naik motor. No, main naik apa agak-agak jalan. Naik kereta boleh naik motor tu. Syarah kena ni. Sebab tu saya kata yang saya sebut ni, saya suruh tuan-tuan fikir bersyukur. Bersyukur. Allah Ta'ala bagi dekat kita bersyukur. Cara nak syukur ni lagu mana? Saya habaqkan tadi. Syukur ni dalam bahasa mudah kita nak habaq. Hang kena reti berterima kasih dengan Allah. Hang kena reti berterima kasih dengan Allah. Ni sebelum nak pergi syukur Syawal ni loh. Kalau hang dalam benda biasa pun hang tak reti berterima kasih dengan Allah. Allah jaga nikmat dekat hang. Allah Ta'ala bagi satu, dia jaga pula satu. Dia kata, ustaz, saya ni bukan nak kata lah ustaz, hidup saya ni Allah Ta'ala uji macam-macam. Hang bohong. Dalam hidup ni nikmat dengan ujian mana lebih Allah Ta'ala bagi kat kita? Cuba abang main kat saya, ustaz. Dalam hidup ni di antara ujian dengan nikmat, hak mana Allah Ta'ala bagi lebih pada kita? Agak-agak. Cakaplah kuat sikit tuan-tuan ni. Bukan tak salah saya nak suruh berdiri atas kursi. Ni agak-agak ni saya nak tanya ni. Ni semua ada suami lagi kan? Dia ada suami lagi? Siapa hak tak ada suami janda kat tangan? Semua janda. Alhamdulillah ramai juga. Saya nak tanya lah hidup agak-agak. Nikmat dengan ujian Allah Ta'ala bagi mana banyak? Nikmat. Ujian ni dia lagu kudir lah. Ada juga lah sikit-sikit. Sebab apa dia bagi ujian? Pasal hang tak reti nak minta ampun dekat dia. Dia suruh hang istighfar. Hang tak mau. Dia suruh hang bertobat. Hang tak reti. Dia nak buat lagu mana? Nak bagi dosa hang kurang. Dia bagilah ujian dekat hang. Kadang-kadang jangan duduk komplain Allah, awak lah. Hang tanya diri hang dulu. Bila dia bagi nikmat kepada hang, hang hati bersyukur tak dengan nikmat dia? Jadi malam ni dalam nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang kita nak tengok nikmat Ramadan. Hang masuk dalam Syawal, hang hati bersyukur ke tak? Baik. Ramadan satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita yang wajib kita syukur. Pasal apa? Pasal apa?
Yang pertama, tuan-tuan, Ramadan ni dia berbeza dengan bulan yang lain. Yang pertama, Allah lipat kali gandakan pahala. Ni yang pertama. Lah kita duduk dalam bulan Syawal, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Beza tak tuan-tuan duduk dalam bulan Syawal, tuan-tuan duduk dalam bulan Ramadan itu? Beza tak? Tarawih hari tu ada orang basah surah kita. Hak awal-awal, malam mula-mula tu ada ubah. Mula-mula, kata Kak Iyah kan, mula-mula. Kak Cik Iyah kata, mula-mula ada ubah sah. Buat berapa rakaat surah ni? 8, mujur. Mujur. Mau dia tutuh buat 20 lah. Tengok. Tinggal apa tak? Hani ni tinggal, hani ni. Kalau dia buat 20, tinggal buat ni. Mujur dia buat 8. Mujur. Saya bulan Ramadan itu, ada satu hari itu saya ceramah untuk iftar dekat satu hotel untuk corporate company lah. Saya pergi ceramah. Mereka buat majlis buka puasa. Satu syarikat tu, saya pergi ceramah. Malam tu saya tak ambil lah jemputan tazkirah. Mana saya balik, saya rehat. On the way balik dengan bini saya tu, masuk Isya, kami duduk di hotel tu dah Isya. Lepas Isya tu keluar, saya balik. Saya kata kat bini dia, kita tinggal mayang tarawih tiap-tiap lah no. Mana masjid mau balik ke rumah, kata mayang dah kita ni. Lah kita tahu lah kita tak mana. Saya tuan-tuan kata lah tu ke ustaz Anim, tak ya, saya tahu lah saya lagu mana. Saya kata kat bini saya, kita singgah mayang. Bini saya pula solehah maklum. Jenis rajin mayang, bukan lagu bini tuan-tuan. Bini saya rajin. Sungguh agak, bini saya waktu tak masuk mayang dah dia rajin. Dia kita kata mayang bawa waktu tak masuk, dia kata masuk mayang pula, dia kata. Rajin. Saya kata kita berhenti mayang, bini dia kata ikut lah. Berhentilah mayang satu masjid. Masjid tu dia laluan nak balik rumah saya. Saya sampai-sampai duk ambil mayang, nak naik tangga, lepas turun. Jemaah turun. Saya kata bukan 8 rakaat dah. Satu orang tu dia tengok saya, ustaz main mana? Dia kata main tengah nak mayang. Saya kata 8 rakaat dah ke? Dia kata tak, baru 4. Saya kata 4 turun dah. Dia kata masjid kami ni ustaz, 4 rakaat masjid kami menyamai 8 rakaat masjid lain, dia kata. Panjang. Tu dia kata ni ustaz nak mayang. Saya kata nak berhenti mayang. Pak Long tu dia tepuk bawah saya. Dia kata pergi cari masjid lain dah. Dia kata panjang masjid ni. Dia boleh habaq masjid ni panjang. Bukan saya nak kata tu ke. Saya pun kena jaga lah misal saya kan. Biar teruk nak mampu janji belagak. Saya kata jenis saya ni lagi panjang, lagi bagus. Dia kata. Dia kata pandai sangat mayang ustaz. Saya pun 4 ya Pak Long kena tuang balik. 4 dia tak tahan. 1 rakaat 2 muka. 20 rakaat. 1 rakaat 2 muka. Quran ni satuan. Hak masjid dia 2 Quran, 2 rakaat. 1 rakaat. Tu imam pula ke. Mula jadi imam saya ingat tahun 55 tu imam tu. Menyakak dia baca kan. Hang panggil lah imam jemputan luar. Menyakak alam tarokai papa ala rob. Saya duduk belakang kita jahanam dah aku tak dengar cakap orang tua tu tadi. 4 rakaat dia WhatsApp bini dia, jom orang ni cekam sampai ke bungkuk lah kata ni. Alam tarokai papa ala rob kata. Dua puluh. Habis 8, saya buat 8. Lepas tu 4, saya buat 8. Habis 8, saya tengok cerah. Tinggal setengah sah. Hak setengah tu pun. Mau pepak mi pun dia gunting tak putih tau. Mi tu. Ambil lah. Hak jenis vitamin korang tu. Vitamin korang tau. Dia makan mi. Potong tak putih. Kalau makan buah jering jadi bola futsal dalam mulut kan. Pepak kanan dia swing kiri. Pepak kiri dia swing kanan. Lelah gol lagu tu lah. Hak vitamin korang. Jadi macam Sungai Petani. Tengah-tengah mayang tarik menggarung. Pak Long tu. Dia duduk depan saya. Mami. Oh. Bunyi sikit. Menggarung. Menggarung. Nak sebut tarik tu pun. Tak lepas dah tinggal menggarung kat belakang.
Hak 20. Agak oi. Semua hak vitamin korang. Muncuklah 8. Syukur. Jadi kekal-kalah surah tuan-tuan ni 8. 8 tu pun buah hujung tinggal berapa orang? 10 lah tinggal berapa orang? Daripada 4 tinggal berapa? Dia dosa. Tuan-tuan cuba tengok nak. Allah Ta'ala bagi dekat kita Ramadan. Lipat kali ganda amalan hang. Pahala ni aku bagi kat hang lipat kali ganda. Tak payah cerita benda lain. Hang sedekah bulan Ramadan, pahala dia bagi dekat hang. Lagu hang buat keluar zakat bulan lain. Ni di antara kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala ni mencurah-curahkan kasih sayang dia. Dia hempuk dekat kita kasih sayang. Bagi siapa yang nak cari, yang nak ambil, yang nak rebut peluang tersebut. Tapi sayang tuan-tuan, jenis masa pekak bodoh ni dia tak cari juga. Minta maaf lah no. Hak tu bahasa paling senang nak faham, jenis pekak bodoh. Tuan-tuan nak kata apa lagi tuan-tuan? Hang kalau ya Allah. Bukan kita tak bagi buat kerja lain. Hang kabut lah, tahun depan belum tentu. Tak, dia duk kalut benda lain. Dia malam ke-7. Boleh jumpa dah Lailatul Qadar. Nampak lagu mana? Tanya dia awak, hang tak main ujung-ujung. Dia kata aku jumpa dah Lailatul Qadar malam ke-7. Raya hari tu jumpa kan dia sembang kemas lagu tu lah budak ni. Dia balik pergi kampung dia belah Kok Diam ni dia sembang kemas. Dia kata dia duduk ke belah Taman Sepadu mana-mana. Dia kata ada hanya dia tu lah. Balik dia sembang kemas kat dalam kampung. Dia kata hang orang tak nampak ni kat hang surau apa. Dia kata aku dekat malam ke-7 ya. Malam ke-7 aku jumpa dah Lailatul Qadar. Hai, dia kata hang ni biar betul. Malam tu aku jumpa dah. Hang tak dengar ustaz tu tazkirah. Ustaz kata apa? Tanda Lailatul Qadar, ayat jadi beku. Malam tu aku balik rumah aku tengok atas meja kat rumah. Aku tengok jak. Tak sejuk pun tapi ayat beku. Lailatul Qadar. Bini dia duduk tepi tu, bini dia kata, malam bila bang? Nak malam ke-7 hari Selasa. Jak warna koko ke? Abang weh tu bukan ayak merah, tu agak-agak dia kata. Dia buat agak-agak mana ada cahaya kan. Memang beku lah. Kawan duk ingat Lailatul Qadar dah. Duduk dah aja. Tarawih ke mandi? Tarawih lah. Dia kata bayar dekat Aisyah lah. Dia kata. Lah wah. Lagi tuan-tuan marah lah. Berkira saya tak pernah kira. Saya tak nak minta bagi ambil, tak bagi tunggu. Tu prinsip saya. Minta dah. Malam ke-7 dia jumpa Lailatul Qadar. Nak buat lagu mana? Ni nak kata apa tuan-tuan dekat orang? Hak tiap-tiap tahun dia perangai dia lagu tu. Kita pun bukan orang baik. Saya ni pun bukan orang baik. Tuan-tuan nak abang betul lah. Tuan-tuan hak main dengar ceramah saya tengah duk buat muka pala baik lagu tu. Tuan-tuan pun teruk pada saya lagi kan? Saya ni pun teruk tambah tuan-tuan. Ni tengah hadap syarah kat depan ni. Kita ni bukan orang baik. Setuju tak kalau saya kata lagu tu? Kita bukan orang baik. Malah agak lah. Kita ni baru belajar nak jadi baik. Betul tak? Tuan-tuan baik lah? Tak ada. Kita ni bukan baik. Kita ni baru belajar nak jadi baik. Hidup ni biar sedap ke diri lebih baik daripada perasan ke diri. Kita bukan orang baik. Orang tanya ustaz lagu mana? Saya tak baik. Dah tu ustaz. Ustaz. Awak ingat ustaz ni malaikat? Saya tak baik. Bila saya tahu saya tak baik, saya tak mau kata kat orang. Kata orang tu tak baik, orang ni tak baik. Saya tak mau kata sebab saya pun bukan baik. Kalau Allah Ta'ala buka saya punya buku ni, mampu. Kalau Allah Ta'ala buka saya punya buku ni, mampu. Kalau Allah Ta'ala buka aib saya, jenuh. Tuan-tuan pun kalau Allah Ta'ala buka aib, boleh tahan ke? Kita ni nampak baik malu mereka sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Mau dia buka, mampu. Ni seorang-seorang ni. Awak kita semua baik lah. Kita pun ada cerita. Biasa berkelahi ingat dengan lelaki.
Bisa berkelahi dengan lelaki? Hello? Cakap betul-betul. Minggu lepas saya pergi ceramah dekat surau taman tu, akak tu dia mohon saya. 2 hari lepas tu mati. Abang betul-betul. Dia tak mati. Besar. Bisa berkelahi dengan lelaki? Bisa berkelahi. Siapa tak nak berkelahi dengan bini? Bisu pun berkelahi dengan tambah bisu. Laki bisu, bini bisu. Ini berkelahi. Tu sama-sama bisu. Tambah kita ni pula. Laki polis, bini JPJ. Menyekang dua-dua. Laki JPJ. Bini polis. Menyekang dua-dua. Bisa berkelahi dengan bini tuan-tuan? Kelain. Saya duduk abang dah ustaz saya ni, ustaz berkelahi dengan bini saya. Allah, aku pun berkelahi dengan bini aku. Hang ada cerita apa? Kadang-kadang tuan-tuan ni pun masalah, tuan-tuan tahu. Tuan-tuan buat lagu ustaz ni tak ada masalah. Tuan-tuan tahu tak? Kami pun masalah macam-macam. Saya biasa ni cerita tani habis tani lah. Jangan duk bawa cerita ni tak lain. Nah. Saya nak cerita tani habis tani lah. Siapa cerita dekat tempat lain, saya sumpah mati pucuk ni. Kalau orang luar tahu cerita ni, tuan-tuan ni. Besar sekali. Ada satu abang ni. Dia telefon saya, dia baru lepas berkelahi dengan bini dia. Dia telefon saya. Dia kata, ustaz, minta maaf ganggu ustaz. Ya, ya. Saya nak cerita sikit boleh ke ada apa? Ni saya, ustaz, baru lepas berkelahi dengan bini saya. Dia baru lepas. Saya waktu tu duduk tengah berkelahi. Berhenti sakit dia telefon kan. Dia telefon. Dia kata saya baru lepas berkelahi dengan bini saya. Dalam hati saya kata elok hang pada aku anda. Hang dah lepas aku duduk tengah ni. Yang bini saya duduk tarik nafas. Kawan duduk lepas tak habis lagi. Saya ambil cakap, saya kata relax. Dia cerita. Saya pun waktu bila nak kata kat Umban. Waktu tu. Saya kata lagu ni lah bang. Orang perempuan ni. Bengkok. Mereka ni tulang rusuk. Bengkok, kita kena sabar banyak-banyak lah nak perbetul mereka. Bini saya duduk depan. Bini dia, hang sembang apa? Hang pun duduk tengah berkelahi. Tuan-tuan jangan duk buat. Kami ustaz ni lagu tak ada masalah. Berkelahi dengan bini ni benda biasa. Benda biasa berkelahi dengan bini ni. Sebab tu saya nak abang satu ya. Saya nak pesan. Ni ayah saya pesan kat saya. Saya waktu saya menikah dulu, bini saya ni anak murid saya. Bini saya ni anak murid saya dulu ni. Saya mengajak dia 5 tahun. Tu tahun ke-6 saya menikah dengan dia. Tahun ke-6, tahun ke-7 saya bertunang, tu saya menikah. Bukan anak murid saya 5 tahun saya mengajak. Agak-agak tuan-tuan lah saya menikah dengan anak murid saya. Dia boleh tiak kat saya. Tobat yang kata orang perempuan ni. Boleh tiap. Mula saya menikah dengan dia. Sebulan pertama, 2 bulan pertama. Dia tak cakap tau maklum tau. Saya tanya sepatah. Dia jawab sepatah. Saya kata sudah dah bini aku. Tu saya tanya dia memang jenis tak apa nak cakap kau. 2 bulan dia berlakon. Bulan ketiga pang dia bagi kat dia. Bisa orang perempuan. Ayah saya kata dah hang nak tahu bini hang ni keadaan dia normal, dia boleh tiak. Bila boleh tiak, waktu tu keadaan dia pun normal. Dia bagi ni maklum. Tapi saya tak tahan. Satu hari tu, saya tak tahan, saya start motor balik rumah ayah saya. Selang 2 rumah dengan rumah saya. Orang kampung tu balik. Ayah saya masa tu dia mufti. Driver dia parking kereta depan pintu, dia duduk makan dekat meja dapur. Saya pun masuk. Masuk duduk depan dia. Pak kita, dia tahulah kita ni betul ke tak. Dia kata, hang ni siapa? Aku tengok hang ni pelik. Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Aku tengok muka hang pun aku tahu hang tak ada. Ni hang tak okey. Tak ada apa. Dah hang cerita lah. Aku boleh nasihat. Saya tanya dia, Baba. Ada tak doa nak bagi bini tak boleh tiak? Dia duduk makan. Dia kata awak tak tahan. Ni dia punya duk bagi. Tak tahan.
Betul hamai kat aku ni nak apa? Taklah nak doa lah. Kok bapa boleh bagi doa-doa. Bagi bini tak apa boleh tiap. Dia kata nak doa apa? Aku pun lepas kena. Tak ni main makan tadi. Hak nak bagi doa tu. Hak Tok Momo tu. Tok Momo pun lepas kena kan. Saya pun nak tergelak. Dia kata aku tu saya pun nak tergelak. Betul dia kata kat dia. Ni aku nak abang kat hang. Ni aku nak pesan kat hang. Hang tanam dalam kepala hang pegang. Dia kata sebab apa yang bini kita ni duk boleh tiap? Pasal perangai kita. Perangai kita. Dia kata dia bukan saja dia nak boleh tiap kalau kita tak buat perangai. Saya duk pegang tu. Betul tak tak? Tu mau kena kat lebar. Tunggu tak? Tunggu tak? Lah saya bagi lu. Tunggu tak? Sebelum habis mesti ku kilas punya. Saya akan pertahan kita punya maruah. Abang-abang jangan risau. Maruah kita. Dia tak? Biar tajul dan parik. Misi aja dengan lemah kita ni berhenti. Lah kita pergi lepas seronok lu. Ayah saya pesan. Lepas ni boleh tiap sebab apa? Sebab kita ada buat perangai. Kita ada buat hak. Yang kedua, pasal apa lepas boleh tiap? Sebab saya lepas letih. Dia kata. Lah ni macam ni lah. Hang tak payah dosa hati. Orang perempuan ni moham keling dengan dia hang menang. Hang tak ada untung. Betul tak? Keling dengan lepa. Tak kali jekah sengam. Dia kata moham keling dengan lepa. Hang menang. Hang tak ada untung. Moham keling dengan lepa. Hang kalah. Hang tak ada rugi. Menang tak ada untung. Kalah tak ada rugi. Lah, biar pergi ke lepa. Mohon tak larat dengar. Ustaz untuk keluar. Oh, saya pegang hati orang bela. Bini saya mula nak bunyi. Ya. Saya buat, halo, ha? Ha, tunggu Ustaz. Tak, untuk keluar. Pak Long, mulut duk kat lepa. Kunci kereta duk kat kita, Pak Long. Tunggu mendatang apa? Start kereta keluar lah. Betul tak? Mulut duk kat lepa. Kunci kereta duk kat pinggang kita. Start keluar lah. Tu nasihat saya. Sekian dimaklumkan. Hari ni tak boleh mendatang apa pun boleh. Hati pun jadilah Pak Long. Mau duk gagah tunggu. Mampu. Sampai dia kata bini saya ni Ustaz lagu radio buruk. Ni cerita orang Simpang 4. Bini saya Ustaz lagu radio buruk. Saya kata awak Pak Long kata lagu tu tergamak. Pak Long kata Ustaz tahu radio buruk. Saya kata awak radio buruk ni Ustaz. Mau nak dengar bukan nanti duduk pipulah wayar. Tersepak wayar bunyi dah dia kata kan. Bini saya lagu tu. Lintah beletiak. Lintah beletiak. Sekian dimaklumkan. Nikmat ni saya nak balik pada nikmat ni. Allah Ta'ala bagi kat kita macam-macam nikmat. Aku lipat kali gandakan pahala untuk hamba. Kita tak kabul. Allah Ta'ala ampun dosa kita bulan Ramadan. Dia bagi pengampunan gila-gila punya. Tak kabul. Lah ni kita keluar daripada Ramadan. Cuba kita tengok. Tarbiyah Ramadan berjaya tak untuk kita? Yang pertama saya nak tanya tuan-tuan. Bulan Ramadan kita semayang banyak rakaat. Bulan ni janganlah buat tarawih. Saya kata nak semayang banyak rakaat. Bau tak tarawih pun tak ada. Ustaz gila kot betul. Yang lain qada semayang. Awak tuan-tuan menetah-menetah lu semayang penuh. Agak kayak ni memang tak penuh kan ni. Betul tak? Setuju tak saya kata? Hak ni memang tak pernah penuh. Allah Ta'ala bagi cuti kat dia. Ni hak ni. Tabik juga darah. Darah apa tabik? Lambat tanya. Tabik apa pirik ke hidung? Mana ada orang berik ke hidung? Hang ni. Kotor. Awak kita ni menetap-menetap. Ibadat kita sempurna ke? Sembahyang kita sempurna ke? Tak ada. Hang tak bolehkan luak ni bulan Syawal, lepas Syawal ni pas sampai Ramadan tahun depan. Qada. Lepas semayang, qada pula semayang. Tadi semayang Maghrib, habis semayang Maghrib buah pula 3 rakaat qada. Tak boleh ke? Tarbiyah Ramadan dekat hang lagu mana? Surau masjid, tarbiyah Ramadan lagu mana? Kalau dulu tiap-tiap malam kita boleh pergi masjid, awaklah kita tak boleh buat.
Maghrib Isya. Kalau hak lain hang kalut, Maghrib Isya. Subuh, hang boleh mai tak? Weh, tak dan, Ustaz, tak dan. Kalau sini subuh kira apa? Subuh kira apa ni? 50, 7 ke 6 ah. Ke 6, Pak Long oi, abang oi. Dia kata 6, Ustaz Noh, saya duduk mayang 8.30. Tu hang. Subuh ke 6. Hang lah semayang pukul 8.30. Subuh ke 6. Subuh boleh main surau tak? Dia kata tak dan Ustaz, kita pun duk kalut nak bersiap pergi kerja, sekejap lagi nak pergi suhana. Okeylah hang semayang di rumah. Lohok lu tempat kerja Ustaz. Asyak baru balik kerja Ustaz. Okey. Maghrib dah sampai mandi apa semua tu, lepas tu nak makan. Okey, Aisyah. Dah lepas makan tu dia kenyang tu, segan nak pergi mana Ustaz? Bila hang nak main? Bila hang nak main? Kadang-kadang kita bukan tak mau pergi masjid. Kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap lah. Orang masjid ni kadang-kadang ranggi tau. Tuan-tuan biasa tak? Siap ke JK masjid teguk waktu mayang biasa? Biasa tak dia teguk waktu mayang biasa? Saya biasa kena tuan-tuan ni. Duduk tengah mayang lepas Aisyah tu. Kita duduk buat sunat terlajak sikit. Dia nak tutup kipas. Dia teguk tengah kita mayang. Kita duduk sujud tu kan. Subhanallah dia pun. Jangan lama sangat. Nak tutup dah ni. Dia tengah semayang. Tengah kita duduk semayang. Dia teguk lebih kurang polis duduk jaga Raudhah. Polis Masjid Nabawi duduk jaga Raudhah kan. Kita kadang-kadang duduk semayang, duduk doa macam-macam. Tak ya duduk doa. Dah lah kita nak pi tu kan yang senang. Bila pi duduk dalam Raudhah tu pula. Lah ni dia pakai nusuk. Nusuk ni adat kata. Kalau pandai kecoh boleh masuk kerap. Mau adat kata sedih tu yang boleh masuk. Kalau dulu tak apalah. Keluar Raudhah mai beratok masuk pula. Keluar Raudhah mai beratok dulu ni. Masjid Nabawi. Lah dia pakai nusuk. Isi sekali tu dah masuk. Kita mai daripada tasik geluguk ni punya panjang lah. Kita punya duk karang doa. Gaya doa Allahumma dia boleh. Haji. Bisa kena tak tuan-tuan? Kita berselerak baru tunggu dia ni. Aku nak doa pun tak ada habis. Yang duk main keluar. Macam tu. Waktu doa yang terbaik betul lah. Waktu sujud. Habis panggil salam. Sujud balik. Pak Long tu boleh lebih kurang polis. Dia jaga Raudhah. Kita duk sujud dah subhanallah. Dia main batuk lu. Jangan duk lama sangat dah. Ni nak tutup dah. Apa masalah mau hang tunggu Ustaz kawan nak mayang? Ada juga tuan-tuan. Luar Ramadan nak kita tak boleh main masjid tiap malam. Tuan-tuan bayangkanlah kalau surau tuan-tuan ni tiap malam ramai lagu ni. Tuan-tuan rasa seronok dah nak main surau? Seronok tuan-tuan. Ni duk tengok pi main muka tular. Muka tular? Siapa dia? Ni. Lain kali pelekat lagi. Pelekat lagi lain kali. Saya ni bukan boleh tengok pelik-pelik. Saya kira kau nak sebut geram. Ingat ni lah domain. Saya kadang-kadang tak faham tahu tak. Pasal apa kita tak boleh buat keluar hak perangai kita Ramadan keluar bulan lain. Kalau Ramadan tuan-tuan duk buat iftar jama'i. Buat tak sini surah ni buat tak? Iftar jama'i buat tak bawah ni? Tak buat lah. Masih baru kan? Tuan-tuan haduk meniaga bazar Ramadan tak laku tu tuan-tuan. Saya macam ni lah Pak Long. Orang duk mengadu lah. Kami duk meniaga bazar Ramadan lah. Tak mengaku. Saya teruk ekonomi lah. Teruk. Tuan-tuan. Percaya tak orang duk cakap ekonomi teruk? Percaya Ustaz. Betul. Ada orang yang terkesan dengan ekonomi lah ni. Tapi agak-agak tentang rakyat Malaysia ni lagu mana? Mulut dia terkesan. Hak terkesan betul itu ada. Tapi hak mulut saja apa ada? Teruk lah. Teruk apa? Tiap-tiap minggu jalan ketat atas highway. Betul tak? Dr. Ahmad Hadik dulu dia nak buat highway plus. Orang duk kata duk semak kat kampung. Duk minta kat daun. Dah nak buat apa plus tu nak buat apa kereta dah berapa biji. Dulu. Minta kat daun. Tok orang kita.
Duk buat highway ni mengarut, duk tahan orang, duk minta duit, mengarut. Kereta ada berapa biji? Ni tak kau dah. Lah, kereta nak duduk atas jalan, tak ada ruang. Saya heran. Ni hari ni hari Ahad, tuan-tuan Allah, weh. Dia bukan cakap meremut, merenyut. Kereta merenyut. Saya kata, hampa pergi mana kereta hampa balik dah raya? Balik pula. Kita nak ingat mereka pun kata, ya ustaz pun nak pergi mana kereta pergi ceramah ni, pergi pula. Tak boleh kata. Orang tahu kalau kata pelik-pelik, dia belah. Kereta penuh, tu pun sembang tak ada duit. Saya orang ni pergi, bini saya ajak pergi dekat shopping mall. Adalah satu lepas duk jual kek tu, saya tak mau habaq lah nama. Viral lah dalam sosial media. Tak ada nak turun daripada lori, sini beratuk lah, panjang. Tuan-tuan nak kata orang kita tak ada duit lagu mana? Kedai, hampir viral dia, penuh. Tapi lepas kata, tak ustaz, ekonomi teruk niaga bazar Ramadan baru ni, kita tak menafikan, betul apa lepas cakap. Yang keduanya, faktor bazar Ramadan ni kurang pasal apa tuan-tuan? Lah ni masjid dan surau boleh kata semua buat iftar jama'i. Setuju tak? Dulu nak jumpa masjid dengan surau, nak buat iftar jama'i payah. Lah ni semua masjid, semua surau, kecuali surau tuan-tuan, ada iftar jama'i. Saya surau tuan-tuan, misalnya baru. Jangan duk kalut, orang lari kan buat selalu. Yang kadang-kadang bukan dia kena kutip duit nak buat makanan, tak. Lepas buat mai. Campak long tu kata, surah kami, nah, masjid kami, dia memang, dia tak kot down pas tazkirah. Saya pergi tazkirah baru ni. Saya kata, masjid tu buat iftar jamaah, kami buat, kami senang tak, kami buat cara pelak-pelak. Saya kata, apa dia tu? Kami buat pelak-pelak. Pelak-pelak apa tu? Poklak kan? Tak terkejut saya. Kami buat iftar pelak-pelak, dia kata. Tak terkejut saya. Dia kata apa dia? Kita nak angkat teh tarik tak balik apa dia? Apa lu? Dia ambil dia sangkut daun, buat pelak-pelak. Poklak. Pakai bawa mai seorang sikit. Saya kata apa lu? Mau tak ti cakap betul cakap Melayu lah. Mau payah dengan orang putih tu. Pakai bawa mai seorang sikit kan senang kan? Ni biar kita terkejut dia punya cakap. Lah dia bawa mai poklak. Tuan-tuan, tu yang orang tak apa pergi bazar Ramadan. Nak pergi buat apa? Makan peri duk ada. Betul tak? Makan peri duk ada. Tu yang bazar Ramadan. Yang ketiga, bazar tu sama banyak dengan orang. Lah ni. Bazar sama banyak dengan orang. Tu dia duk cerita, kawan saya duk cerita, dia duk berniaga di Perlis. Dia kata, aku takat seminggu, betul aku tuang, aku tutup. Dia kata, awak, tak boleh pergi berniaga bazar Ramadan. Saya kata tu dalam tapak bazar Ramadan nampak tu ada berapa banyak? Dia kata banyak, dekat 50 tapak. Hang jual sampai 50 tapak, Perlis 8 orang ya. Nak beli tak mana? Orang berniaga ramai pada orang beli. Dia kata teruk, ekonomi teruk. Tuan-tuan, kita buat iftar jama'i bulan Ramadan. Pasal apa benda tu tuan-tuan tak boleh buat luar Ramadan? Tak payahlah buat hari-hari. Tuan-tuan cuba buat satu malam. Malam bila tuan-tuan buat? Okey, kita punya acara mingguan. Setiap malam sekian, kita buat makan-makan. Pakat buat mai. Ni cara kita nak ajak orang imarahkan surau. Ni tuan-tuan nak jaga surau. Tuan-tuan ingat senang nak jaga surau? Cuba tanya dekat pengurusi. Cuba tanya dekat AJK. Senang tak nak jaga surau? Payah. Tuan-tuan ni payah. Tu pun jangan. Lambat lepas mesyuarat pemilihan. Nak jawatan. Bukan surau ni lah, surau ni mesyuarat apa? Tak mesyuarat lagi. Orang lah tuan-tuan kan gila ke jawatan. Nak jawatan. Tuan-tuan ingat senang nak jaga surau. Tuan-tuan nak jaga rumah orang tua pun payah, tambah nak jaga rumah Allah. Lah ni saya nak tanya tuan-tuan, lagu mana tuan-tuan nak ajak orang main surau? Macam-macam buat. Tak tahu nak buat apa dah. Dulu surau masjid nak ada aircon cukup payah. Lah semua ada aircon. Nak cari surau, nak cari masjid tak ada aircon lah senang ke? Tak ada. Saya ada surau dekat rumah ayah saya. Saya duduk jaga. Surau saya taklah besar macam surau tuan-tuan. Surau tuan-tuan hebat.
Surah ni boleh duduk kalau penuh berapa orang. Satu saf boleh duduk berapa orang? 30. Bilang orang 40 orang. 50 orang. 5, 100, 200, 350 orang boleh duduk. Kalau hak ni mai 400 orang. Surah kami lebih kurang dalam 1,500 orang. Begitu orang boleh duduk. 2 tingkat. Surah kami ni duk ngajak. Ni ayah saya duk ngajak 2 kali seminggu. Hari Isnin malam Selasa macam esok, dia ngajak kuliah umum. Hari Jumaat dia ngajak kuliah muslimat. 4 minggu dia mengajak, 3 minggu saya mengajak seminggu. Saya duk ngajak kuliah muslimat ni bukan 3.30 petang. Orang perempuan ni dia rajin Pak Long. Kuliah muslimat 3.30 petang. Saya tak nak jumpa lagi kuliah muslimin 3.30 petang. Orang lelaki ni penyegan. Lepas maghrib berharam tak mai, tak mahu nak buat 3.30 petang. Dia pasal memang ke? Ngaji pun bukan boleh kerak sangat. Dia juga balik ke tu. Saya duk ngajak kuliah muslimat. Ada maklum tu, dia mai, dia tak mai. Dia mai, dia tak mai. Dia mai, dia tak mai. Satu hari saya jumpa dia, saya kata maklum. Pasal apa duk main mengaji sak mai, sak dak. Sak mai, sak dak. Dia kata apa? Dia kata minta maaf lah ustaz orang tu. Minta maaf lah ustaz. Kan? Dia kata. Saya kata apa? Ni kalau maklum cakap lagi ustaz terasa pula. Pasal apa? Minta maaf lah. Surah ustaz tu hangat. Aircon tak ada zaman tu. Allahu kami dengan telekung, dengan kelumbung. Berkuap kepala. Lagu nak pangsan. Orang tu bukan pingsan, pangsan. Saya kata hangat lah. Saya tak hangat. Ustaz tak apalah. Duk tonton talah kipas. Ni kami ni Allahu lagu nak pangsan. Masa tu ayah saya mufti. Saya balik bincang dia. Kata jangan apa kita buat aircon. Dia kata aku setuju. Setuju dia buat aircon. Cari duit dia kata. Saya kata lagu tu penat. Mau setuju saja duit tak bagi ni penat. Panggil orang bilang bawah saja campur atas berapa belah? 12 biji, 13 biji. 1 biji 5 horsepower. Masa tu satu aircon harga lebih kurang dalam 5,500 bayar 13 biji. Wiring lagi. Saya cari duit seminggu siap. Boh. Oi sejuk balong. Tak dan petik sejuk dah aircon tu. Mahal. Boh, bawah ni ada 10 biji. Buka Allah dia sejuk. Masa mula-mula bubuh tu bayangkan 3.30 petang cermin cair. Semua duduk dalam TI tau. Hang kutuk suruh aku sangat. Dia main dia tak main pula dah hang tuan ni. Saya jumpa dia kata awak pula dah. Dia kata tak tahan tak pergi kencing dia kata kan. Hak ni kata orang. Alasan. Lah tuan-tuan nak jaga surau. Tuan-tuan nak jaga lagu mana saya nak tanya. Lagu mana nak buat bagi orang ramai. Kok tu tak kena. Kok ni tak kena. Buat kuliah. Dia kata ni hang panggil lah kuliah hang sonok-sonok sikit. Ni main mengajar Allah. Ada ustaz tu dia mengajar. Tak ada tajuk lain. Tu ya. Haid nipah. Haid nipah. Dua-dua. Habis bak haid dia buka bak nipah. Habis bak nipah dia buka bak haid balik. Ngajak kuliah muslimat haid dengan nipah. Ada 30 orang. 28 orang putus dah. Kuliah muslimat ada 30 orang. Dia duk ngajak bak haid dengan nipah. 28 putus dah. Tinggal 2 orang. 2 orang tu pun tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Hang cerita lah bak lain. Nak buat lagu mana? Kita kata kat dia ustaz cukup dah kot haid dengan nipah ni tak no. 4 kali khatam dah. Ustaz try mengajak. Nak mengajak apa pula tu. Ustaz try mengajak tengok tauhid kan. Dia kata tak mau ni takut kapiak habis 30 orang tu lagi. Dia kata nak selamat haid dengan nipah lah. Dia kata. Kadang-kadang bukan nak kata kat dia. Kadang-kadang Pak Long dia pun tak ketahuan. Darah istihadah pun dia pergi tukar istikharah. Ni jadi ni. Ni saya cerita ni jadi kat saya. Belah mabuk. Saya ceramah, habis ceramah Pak Long tuan kata, Ustaz nak tanya soalan boleh tak? Saya kata ada apa Pak Long? Minta maaf lah nak tanya, nak hasil lah tanya.
Ni saya nak tanya abang darah tak? Ya, ada apa tu? Ni bini saya lah, darah apa? Main tak berhenti sat Dia main berhenti, main pula. Jadi saya duduk sembang dengan kawan-kawan. Lepas kata darah tu darah istikharah. Dia kata. Jadi nak minta ustaz terang lah hukum darah istikharah ni. Saya duduk ni, dia kata aku silap dengar ke dia silap sebut? Hai, aku tak nak dengar lagi orang kata darah istikharah ni. Saya nak kata apa kat dia? Bukan saya nak kata Pak Long, istikharah tu mayang bodoh Pak Long ni. Bukan saya nak kata lagu tu kat dia. Saya pun berlapik lah. Darah apa Pak Long? Tak lah darah, dia kata darah istikharah. Saya kata betul dah aku dengar tu. Baik, terima kasih kat Pak Long, saya kata. Saya kata yang setakat yang saya tahulah, saya ni pun bodoh. Ngaji tak banyak. Yang setakat saya tahu istikharah ni sembahyang. Kalau darah tu istihadah, mustahadah. Kalau tuan-tuan duduk tempat dia, Pak Long nak kata apa? Tuan-tuan nak kata apa? Diam lah kan? Tahu kata salah. Dia ada jenis lawan, tetap lawan. Dah, darah tu memang istikharah lah, betul lah. Ustaz kata ustaz baca tak habis, try baca, tengok ada lah. Hak jenis ni mau hantar ustaz haid dengan nipah tu pergi mengajak dia kan? Ni alasan nak panggil orang mai surau. Macam saya lah ceramah tuan-tuan oi. Saya ceramah, mau saya nak dengar seorang-seorang kata mampu, saya tak buat apa dah. Duk dengar orang kata. Jakak lagu ni tak kena, mengajak lagu ni tak kena, mengajak lagu tu tak kena, semua tak kena. Macam ustaz pun dia mai, dia pun kot nu tak kena ustaz ni pun. Bila dia orang tak mai, dia marah orang tak mai, orang mai dia marah orang mai. Ada tak ustaz lagu tu? Ada. Ni anak siapa duk berlari ni, pegang sat ni, saya nak mengajak tak senang. Duk sat baca kitab main lari kitab ni. Tuan-tuan tak buat main anak. Lagu mana tuan-tuan nak main? Macam tuan-tuan ni muda-muda lagu saya. Anak halui. Itulah anak kita. Budak ni tuan-tuan nak berkah daripada duduk sengat lagu mana? Tuan-tuan membuah. Sat kaki kanan duduk atas, kiri duduk bawah. Sat kaki kiri duduk atas, kanan duduk bawah. Tuan-tuan membuah. Tambah budak-budak. Dia agak-agak ni sat lagu tahiyat awal duduk tengok saya. Sat kaki tahiyat akhirat. Hak mak-pak membuah. Tambah budak-budak. Sebab tu sangat saya tak nampak ke lagu tuan-tuan tu. Tumbuk tapak kaki tu kompong kecil manis kuat lah tu kan. Tuan-tuan nak berkah je lagu dua orang tu. Nak berkah tu dia duduk diam. Fikir sampai pagi esok pun tak lepas tu nak berkah bagi duduk diam. Nak buat lagu mana? Mampu pergi kat lepak lah. Saya ni mau budak-budak duk berlari kot dalam kuliah tu biasa. Hak pelik kalau mak dengan pak dia duk berlari sama. Hak tu baru pelik. Tu tuan-tuan nak bekas lagu mana tu? Tu macam jubah hitam tu tiga orang. Tirai orang lipat, lepas buka kan. Hak maklum mula lagu ni nak marah anak dia nak buat lagu mana? Sengap lagu tu. Ada ustaz-ustaz dia marah. Ni anak abang ni mau ni balik lah. Duk hingat dia duk mengajak. Pula dah. Bulan depan kita tak main, dia marah kita. Tinggal dia dengan buak ni. Buak ni pun jadi duduk giliak tak tahu mana. Dia marah pula. Dia marah pula. Mana habis ni mampu ke semua dah kan? Tinggal hak ni kan? Pula dah ustaz. Oi. Tunggu. Tuan-tuan nak jaga ustaz. Betul tuan-tuan nak ajak orang. Mampu lah. Saya ni Pak Long yang mengajak. Mau saya nak dengar orang kata-kata ceramah dah. Jauh orang bang, tu bila bang. Kalau dengar orang cakap, mampu tak? Bang pendek tak kena, bang panjang tak kena, tak bang langsung pun tak kena. Bang pendek, lepas kata tak ikhlas. Dia bang pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu pun tak ada pertibai tu. Habis dia pun keluar ambil ahmayang. Orang duk tegak ni. Betul lah, jadi bila surau ni tak ada elau apa. Hang pun kena faham. Surau kita ni kalau budak ni baru nak belajar merangkak, hang kena faham lah nak. Ni ikhlas. Dia bang sia ikhlas. Dia tak apa esok saya bang subuh ikhlas esok. Bang tu bagi panjang sikit no.
Esok dia main bang subuh. Mula bang pukul 6. As-salatu khairum minan naum 8.25. Agak-agak kena. Pun tak kena. Jadi saya kata yang mana jaga surau? Sabar. Kita nak buat ibadat ni sabar. Ibadat ni benar ringan. Tapi bila jadi ibadat, dia jadi berat. Saya nak tanya tuan-tuan, main surau. Berat ke tak main surau? Start motor keluar daripada rumah main surau. Dengan hang start motor hampir duduk kedai kopi. Sama tak? Sama tak? Sama. Start motor. Main surau. Cuba habak main kat saya. Yang paling banyak rakaat sembahyang wajib ni. Paling banyak rakaat 5 waktu ni. Berapa rakaat? Paling banyak. Berapa banyak? Berapa banyak? 4. Paling banyak lah tu 4 rakaat. 4 rakaat ni agak-agak standard surau Taman Sepadu Jaya ni berapa minit? 4 rakaat. 1 rakaat 10 minit, 4 rakaat 40 minit. Agak-agak lah, agak-agak. Paling panjang 4 rakaat ni berapa minit? Ha? 5-6 minit dia paling banyak. 4 rakaat 5-6 minit. 5-6 minit. Kalau dia menyembang di kedai kopi dan berapa tajuk? Kadang-kadang ayat pun tak sampai lagi. Oh. Betul tak? Tapi dia nak main tani berat tak agak-agak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dia ibadat. Tuan-tuan dengar kuliah. Lah sejam suku lah. Saya pun nak berhenti lah. Senang ya ceramah ni bukan. Hang kencing kot tu sikit. Hang kencing kot ni sikit. Habis ya. Hantam tuan-tuan sikit. Hantam geng ni sikit. Selesai. Bukannya payah kan. Ni saya nak berhenti dah. Sejam tuan-tuan duduk dalam kuliah. Lama tak? Malah ni lama tak sejam? Tak no? Hei. Nak minta pun pandang patut dengan bayar lah kan. Dia nak main orang kata jom malam ni kita ada kuliah. Kuliah malam ni ada Allahu Akbar. Kena pula ustaz mengajak tu pula. Tuan-tuan saya macam ni lah tuan-tuan. Ustaz ni dia mengajak kok mana pun tuan-tuan tak hidup kata apa lah. Dia passion dia. Kadang-kadang saya ni tuan-tuan tak apa nak berkenan. Minta maaf ni saya nak bercakap lah. Saya duduk tengok banyak benda dah orang nak bercakap. Malam ni saya nak bercakap. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni. Dia buat membahas. Nak berhenti mengajak. Saya tak mau mengajak dah. Kenapa tak mau mengajak? Saya pun mengajak pun tak ada apa masjid dah. Saya duduk tengok orang lah tak berminat dah nak mengaji apa semua berkitab. Lebih suka duduk dengar ceramah gelak-gelak lawak-lawak. Hang ni pasal apa? Lah aku nak tanya, hang ni pasal apa? Orang duk pergi dengar contoh kuliah Ustaz Azhar Idrus. Hang tak boleh buat lagu dia, hang mengajak lah passion hang. Betul tak tuan-tuan? Yang orang pergi dengar kuliah Ustaz Azhar Idrus. Jadi melawak. Ustaz Abdul Somad kalau Indonesia. Lepas pergi dengar kuliah, salah ke lepas pergi dengar kuliah tu? Hang mengajak lah cara hang. Saya tak faham orang lagu tu. Nak habak kata dia betul, dia nak kata cara orang tak betul. Lah puak ni pergi dengar kuliah ke? Puak ni pergi duk main-main apa? Duk pergi meronggeng ke apa? Dah kita mengajak pun orang tak ada 20 orang kan tengok. 20 orang tu orang kan baby. Ni mula aku hangat dah ni. Ni aku mula hangat dah ni. Minta maaf lah saya langgar sikit. Sepatut tak boleh cakap lagu tu depan-depan mu'allah apa semua ni. Orang baru ni. Surau ni pun baru. Perasan ni Ustaz Thomas sebut baby dalam surau ni kan. Tak lah tuan-tuan. Minta maaf saya cakap lah. 20 orang tu orang kena. Hang mengajak ada 20 orang, 30 orang. Tu orang kan datang tu. Ada dengar hang mengajak tu. Orang. Pasal apa tak boleh mengajak 20-30 orang tu? Saya mengajak tuan-tuan. Ada tempat saya mengajak 1000 orang. Ada tempat 100 orang. Saya biasa mengajak satu tempat. Anak murid seorang 2 tahun saya mengajak. Seorang
Di mana ustaz? Konti radio. Saya seorang, DJ tu seorang. Dia seorang ada lepas dia. 2 tahun saya mengajar setiap minggu. Konti radio bukan nak masuk lagu ni. Tambah lagu tuan-tuan lagi tak boleh masuk lagu ni. Jenis tak cover gelak apa semua ni. Lagi tak boleh masuk konti radio. Saya seorang, saya mengajar. Ada tempat saya mengajar lah ni, di masjid yang saya mengajar lah ni. Anak murid duk mengaji 20-30 orang ya. Sampai lah saya mengajar. AJK masjid tu kata ustaz, mau ustaz nak berhenti pun kami tak kata apa. Kami pun tahu ustaz, orang tak ada masjid kami. Orang nak pergi ramai lagu benar kereta boleh pakai 3 biji ya. Saya mengajar. Saya kata tak ada awak nak halau saya mengajar ke? Ni saya nak mengajar, tak mau bagi saya main mengajar. Tak ustaz, kami bayar pun RM80 ya kak ustaz. Tu ada pun 5, 16, 20, 30 orang ya. Ustaz duk pergi tempat lain kami tengok ratus orang apa semua. Tak, saya tanya balik, awak nak suruh saya berhenti mengajar ke? Tak mau bagi saya main mengajar? Tak, kami tak kata lagu tu. Tak kata lagu tu, diamlah. Saya pun tak longok kata saya nak berhenti. 30 orang nak mengaji agama. Bukan saya tak boleh mengajar. Kalau hang tak mau mengajar, hang duduk diam, hang duduk kata ke orang. Hang tak biar duduk candik, orang hang duduk pergi dengar ustaz yang duduk mengajar tu lawak-lawak. Hang jangan duduk candik, ustaz-ustaz duduk mengajar tu. Hang duduk diam, hang tak mau mengajar. Saya minta maaf tuan-tuan, saya juga tak puas hati. Ni jenis satu lagi ustaz, tempat tak ramai tak mau pergi. Ni perangai ustaz-ustaz juga. Oh dengar surau tak mau surau. Pasal apa surau tak mau? Yang pertama bayar tak mahal. Minta maaf tambah dia dengar surau pula baru pula. Lagi tak ada duit. Buka puasa pun pelak-pelak dia dah. Tambah nak bayar ustaz. Tuan-tuan, perangai lagu ni kalau Nabi buat dulu tuan-tuan, agak-agak Islam sampai tak kat kita? Agak-agaklah kalau Nabi Muhammad dengan para sahabat dan ulama-ulama dulu, perangai lagu kita ni Islam sampai tak kat kita tuan-tuan? Islam tak sampai kat kita. Macam saya terpaksa bercakap waktu buku lama dah. Kita pun tak nak duk komplain dah. Orang duk kata apa semua tapi nampak kadang-kadang keterlaluan sangat. Lepas tu yang ketiga saya nak pesan, tak payah duk banding-banding lah. Ni anak ni mengaji pondok 80 tahun. Bukan 8 tahun, 80 tahun mengaji pondok. 62 tahun anak duduk di Mesir. Ilmu anak lebih lagi pada ustaz tu. Pasal apa orang tak main mengaji kat anak? Jawapan dia mudah. Pasal hang ni bongkak, hang ni takabur. Allah Ta'ala tutup orang pada hang. Kita jangan, setiap manusia ni dia ada lebih, dia ada kurang. Tuan-tuan, minta maaf saya cakap nak minta maaf. Setiap manusia dia ada lebih, setiap manusia dia ada kurang. Hang Allah Ta'ala bagi lebih kepada hang tentang ilmu. Allah Ta'ala bagi kat hang kurang untuk pandai teknik bercakap. Hang ni bercakap goreng cukup sedap, ilmu hang kurang. Tu kata manusia. Cuba tuan-tuan kalau kita ni pakat, tengok tang mana kekurangan kita, kita tampung dengan kekuatan orang. Tang mana kekuatan kita, kita pergi tampung dengan kekurangan orang. Hebat dah Islam. Hebat dah Islam tuan-tuan. Okey, hang dah tahu kuliah hang orang kurang. Tapi hang ilmu banyak. Hang cari ustaz yang boleh tarik orang tu. Tuan-tuan, hari ni kita ada 2 sesi kuliah. Kuliah yang pertama oleh ustaz ni. Kuliah yang kedua oleh ustaz ni. Orang main nak dengar ustaz nombor 2. Selok pertama hang bagi banyak mana manfaat. Orang kan dengar kata dia ni ilmu sedap. Ni dah, duk kira nak candik orang. Tuan-tuan, saya dah ceramah sejam 20 minit. Saya nak abang bagi kerap sikit lah. Bagi tuan-tuan appreciate saya sikit. Saya ceramah sejam 20 minit lah. Tuan-tuan, agak-agak nak bagi orang dengar sejam 20 minit ni senang ke payah? Saya nak bagi tuan-tuan duduk tentu tak pergi mana sejam 20 minit senang ke payah? Payah. Betul tak?
Saya kena fikir lagu mana saya nak bagi tuan-tuan minat dengan kuliah agama. Saya tahu saya bukan ada ilmu. Ilmu apa saya bagi tahu kat tuan-tuan sangat banyak ni? Banyak saya bagi nasihat kepada tuan-tuan ya. Nasihat pun saya bagi santai-santai lagu tu. Orang tanya apa siapa yang ustaz duk melawak? Yang pertama, saya pun stres kalau saya ceramah serius. Sebab tu saya tak apa nak masuk TV. Saya tahu dah serius. Yang kedua hari tu saya nak tumbuk budak tu hari tu. Kita baru nak cakap, dia duk suruh kita gulung. Aku baru nak cakap. Dia duk pegang atas lagu tu, dia duk buat lagu tu. Kita baru nak cakap. Sabar lagi. Lepas tu kita main pula. Orang tanya soalan, dia duk pegang atas. Saya kata, satgi dia ni. Saya kata, jangan duk panggil dia main dah. Tak kira aku bubuh budak ni lagi ni. Dia pegang-pegang atas, dia gulung-gulung. Bagi biji. Nak cakap dalam TV tu tengok senang. Yang kedua lah, orang tak apa tengok TV dah kot lah. Betul tak? Betul tak? Lah orang tak apa tengok TV dah. Hello lah. Agak lah. Lah agak-agak tengok apa? TikTok. Subhanallah. Saya ingat mereka nak jawab tengok Quran. Saya ingat mereka nak jawab lagu tu. Tengok TikTok. Mati-mati saya ingat jawapan kami tengok Quran tak? Jujur. Jujur. Mereka ni kami melampau dah ni. Tunggu tak kita pergi. Kita duduk biang. Mereka bukan bijak pala. Dia bersila atas belah kita. Ni kalau kita duduk biang. Tunggu tak kita pergi. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan duduk sejam 20 minit, sejam setengah ni. Saya kena fikir kaedah nak bagi tuan-tuan boleh duduk dengar. Saya ni saya kata, kalau dalam ustaz-ustaz, kita bagi contoh tukang besi. Nak jadi parang tu tajam, bukan kerja seorang. Yang pertama orang yang pergi kutip besi. Yang kedua orang yang tepang besi. Yang ketiga orang yang canai besi. Yang keempat orang yang buat ulu. Nak jadikan parang tu sebilah parang, korang-korang 4-5 orang buat kerja. Betul tak Balong? Tambah kita nak jadikan masyarakat ni elok. Saya nak tarik orang minat kepada kuliah agama. Saya duk jumpa tok guru tua apa semua, saya kata minta maaf tok guru no. Kalau tak kena tak mana tegur saya. Saya ni lebih kurang nak pergi kutip besi. Tuan-tuan, orang yang tak pernah dengar kuliah, dia dengar kuliah saya. Saya tak target orang hak alim yang dengar kuliah saya. Hak main dengan serban, main dengan kitab, nak baca kitab-kitab besar. Hang bukan main kat aku tak hati mengajar hang. Hang kena mengajar aku. Kerja aku ni pergi cari hak tik-tik biar. Main dengar kuliah. Ni kawan dah alim, serban besar. Nak masuk pintu tu pun kena cabut serban dia, awak masuk dulu. Model masuk dengan serban tu sangkut tampering pintu. Alim. Dia duduk saf pertama ni. Dia duduk tak ni dah. Ekor serban lah harga motor tak habis lagi. Ni dia punya duduk karau tarik ekor serban. Jangan duduk main kat aku. Hang tak layak. Aku tak layak nak bercakap dengan hang. Hang pun tak layak dengar ceramah aku. Tak boleh. Saya ada saya punya target saya. Siapa dia tuan-tuan? No, Mak Ketum. Itu mereka hantar gambar, mereka tak telefon tuan tu. Plastik ketum duduk tepi handphone. Maknanya, sambil mereka dengar ceramah saya, mereka duduk tutup minum yang biar tu. Siapa nak pergi tarik mereka? Mereka main tanya saya, Ustaz kami ni apa membayar Ustaz, kami ni jahat ayak biak ni tak pernah berhenti Ustaz. Jadi kami ni nak sembahyang lagu nak. Saya kata hang nak minum-minum. Satu yang saya minta, hang jangan tinggal sembahyang. Tu pun orang komplain, orang kata saya menghalalkan benda yang haram. Ada tak saya kata hang nak minum-minum lah halal benda tu? Tak. Saya kata dekat dia, hang nak minum-minum. Cuma hang jangan tinggal sembahyang ya. Pasal apa? Pasal bila dia minum, dia tak tinggal sembahyang, lama-lama sembahyang tu boleh cegah tak dia daripada minum benda-benda tak betul ni. Tu cara dakwah kepada orang lagu tu. Saya target ni budak lagu mana? Budak-budak hak-hak-hu. Hak naik motor bukan duduk menerak. Dia naik motor, orang bagi seat duduk, dia menerak. Kepala bawah handle. Tangan jaga gear dengan brake. Siapa dia nak pergi tarik popok ni tuan-tuan?
Jadi kita jangan duk komplain cara orang dakwah. Saya nak minta maaf, saya nak tegur. Yang penting pakat-pakat buat kerja agama. Ni macam tuan-tuan jaga surau. Tuan-tuan tak boleh jadi imam, tak jadi bilal, tak boleh jadi bilal, hang jadi makmum. Lah ni kita masalah. Kita bang pun tak erti, dia duk kata ke orang nak bang. Kau tu tinggal bang sekali ha. Jasa Ustaz Azhar Idrus tuan-tuan kepada masyarakat dan umat di Malaysia ni hebat ke tak tuan-tuan? Kerana dia duk mengajar lah berapa ribu, berapa juta orang muda ni minat kepada kuliah agama. Hak mai rambut ni 6 warna. Saya biasa ceramah ni pak lompang. Pang tau pang. Kalau tak ada penyapu pegang kaki dia sapu dengan kepala tu lepas. Mai. Duk tu pang. Hidung ada, dia ada ni. Siapa dia nak pergi dekat dengan orang lagu ni tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kita tak payah duk komplain orang lah. Kerja agama ni kita pakat-pakat buat seorang sikit. Boleh ke tak? Kita pakat-pakat buat seorang sikit. Jadinya tuan-tuan, sebagai kesimpulan, Syawal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, nak ukur apa yang kita dapat daripada Ramadan. Sebab tu Nabi suruh kita sambung puasa 6. Dia tak minta sebulan dalam bulan Syawal. 6 ya. 6 ni pun kecundang dah kita. Tuan-tuan muhasabah balik lah. 6 hari je Nabi kata, mau hang buat, hang boleh lagu setahun. Tanya dia, hang berapa hari? 6 hari Ustaz, Alhamdulillah. Ni nak habis 2 hari lagi ni. Itu tak ni Allah ni rumah tu buka. Hang duk salah orang pasal apa? Hang tu. Dah kita nak pergi rumah tu buka ni nak puasa. Ada tak depa bubuh dalam kad jemputan jangan puasa pada hari ni? Puasa lah jangan pergi lah. Betul Ustaz, tapi iman kita. Salah siapa? Hang. Saya hari tu puasa 6. Hari kelima pergi rumah tu buka. Relax ya tuan-tuan. Bini saya kata ni nak pergi kan ni abang. Jomlah dia orang panggil. Dah abang puasa. Jangan dia buat sabit puasa tu pula tak mau bagi kita pergi. Jom. Saya duduk tang meja tu. Dia kata Ustaz makan. Saya puasa. Iman Ustaz tebal. 10 minit ya. Ni dia nanti tu betul. 10 minit ya. Yang nak salah puasa tu. 10 minit ya cangkui nanti tu betul. Lepas kata tadi kata puasa esok ada lagi. Cangkui tu. Boleh ya tuan-tuan ni 6 hari duk salah buat apa orang buat rumah tu buka dia dah. Kita. Jadi mudah-mudahan tarbiyah Ramadan itu ni tuan-tuan bukan takat kita nak berbekalkan benda itu nak diamalkan dalam bulan Syawal, tapi perangai yang kita ambil daripada Ramadan tu bawalah keluar setahun untuk bertemu dengan Ramadan pula. Tuan-tuan dalam bulan Ramadan ada tadarus. Pasal luar Ramadan tuan-tuan tak ada terus. Awak salah tak mana tadarus bulan luar Ramadan? Tak. Tapi budaya ni kadang-kadang hanya berhabis dekat Ramadan. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Ramadan hari itu ni Allah Ta'ala terima amal ibadah kita dengan sebaiknya. Amin. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahala untuk kita. Dan jangan dijadikan Ramadan itu Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syawal dah nak habis. Tuan-tuan, orang tanya Ustaz, kita kalau sebut raya kedua, raya ketiga, raya keempat, adakah berdosa? Jawapannya dak. Tu ada Ustaz tu kata berdosa. Biar pergi ke dia, itu pandangan dia. Kita tak setuju, jangan kita menghina. Tuan-tuan, kita tak setuju, tak apa. Kita kena bersetuju untuk tidak bersetuju dengan orang. Yang tak boleh bila kita tak setuju, kita hina apa, bodoh dak. Mungkin dia ada pandangan dia. Saya punya pandangan tak berdosa. Sebab apa? Sebab orang kita ni bila sebut raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Adakah dia i'tiqad raya Aidilfitri itu sebulan? Ataupun dia sebut raya kedua, raya ketiga, raya keempat merujuk kepada Syawal kedua, Syawal ketiga, Syawal keempat. Saya rasa bila kita dah sebut ni raya keempat, ni raya ke-16 Ustaz, kita merujuk kepada hari Syawal. Betul tak? Tuan-tuan adakah i'tiqad raya ni sampai sebulan? Tak ada. Tak mana dalil dia kata raya ni hanya sehari. Habis mayang raya Aidilfitri ada lagi tak takbir? Allahu Akbar Allah ada? Tak ada.
takbiratul ihram solat Aidil Fitri, panggil salam, habis. Tak ada dah sedekah wa'dah wa nasara abadah. Hak tuan-tuan tak disebut. Mai takbir malam raya tu. Takbir tu kan Allahu Akbar, dia ikut belakang tu kan. Orang suara-suara. Ni suara. Sebab apa? Dia tak nak sebut dah tu. Sedekah wa'dah wa nasara abadah. Sudah nak habis ikut mana? Tak, kita pun tak i'tiqad raya sampai sebulan lagu tu. Bila kita sebut raya kedua, raya ketiga, merujuk kepada Syawal. Jaranglah orang utara, ini 6 Syawal. Ini 9 Syawal. Tak ada, anak raya ke-10. Orang tua dulu kan. Itulah. Jadi ni Syawal dah nak habis dah ni. Budaya Syawal jangan stop dekat Syawal. Tak salah tuan-tuan nak buat rumah tu buka bulan Zulqa'dah. Rumah terbuka. Rumah terbuka ni buat apa? Jamu orang makan. Tak payahlah duk menyanyi kat rumah tu kak. Sayang, ya iya sayang. Dia tak payahlah. Dia pelik kan Allah. Lagu raya pun tak rasa nak raya dah lah. Sebab tu saya kata minta maaf lah. Lagu-lagu raya lah saya tak apa dengar lah. Saya dengar lagu-lagu raya dulu. Lagu raya dulu kita dengar. Kita rasa nak raya. Lagu raya lah kita dengar, kita semua. Alamak, alamak, alamak. Nak apa ni hang ni? Bezakan orang dulu. Cuba tengok lagu raya dulu tu. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kuihku. Pilihlah yang mana satu. Betul tak tu? Lah, alamak, alamak, alamak. Boh, penendang tengah belakang. Hilang alamak. Rumah terbuka. Tak ada masalah nak buat bulan Zulqa'dah. Rumah terbuka. Tak ada masalah nak buat bulan Safar. Sebab itu jamu orang makan. Nabi kata dah, wa at'imut ta'am. Di antara pahala besar jamu orang makan. Betul tak? Jadi buat benda ni. Syawal ni tuan-tuan. Budaya ziarah menziarahi. Ni adat-adat yang cukup cantik. Ziarah kubur. Jangan dikira pagi raya ya. Ziarah kubur pagi raya. Kalau pak kita ni kubur dia jauh. Mana kubur pak hang? Ulu Tiram tu. Bukan nak balik tiap-tiap minggu kot. Raya kita balik. Pih mayang raya. Pak kita duduk belakang tu. Bila ziarah dia tak? Ni hang duduk dalam kampung tu. Pak hang pun ke bumi dalam kampung tu. Hari Jumaat habis mayang pun hang pakai motor tepi kubur pak hang. Awak tak ziarah? Dia nak pergi mayang Jumaat. Dia pakai tepi kubur pak dia. Kot nak baca Fatihah benda pesan lah ke pak. Tengok tak bawa motor itu kena balas dah. Korang aja. Pak dia kata aku makin saya pak hilang. Ni budaya-budaya yang baik dalam bulan Syawal. Amalkanlah dalam bulan lain insya-Allah. Jadi saya rasa cukup dekat tu dululah. Melampau dah tuan-tuan ni. Bayak tak tahu mana nak suruh cakap lama kan. Cukup. Melawak gitu tuan kata kasar pula. Tuan-tuan pun bukan tak faham saya jenis melawak kasar kan. Dia cukuplah dekat tu. Malam ni makan apa? Tengok cara susun meja tu kemas sangat. Pelak-pelak juga ke buat masak ni? Bukan buat lakwah lah. Dah. Jadi cukup dekat ni dulu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan orang yang sudi hadir malam ni. Saya pun tahu tuan-tuan mengkalut. Orang duduk lah dah duduk buat rumah terbuka ni. Sebab tu saya dalam bulan Syawal ni pun saya tak. Bukan semua tempat saya pergi kuliah lagi. Sebab dia tahu dah orang duduk kalut rumah terbuka. Tapi dalam duduk kalut rumah terbuka pun. Alhamdulillah tuan-tuan boleh main malam ni ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Di atas jemputan. Saya pun tak tahulah malam ni apa yang saya dah bagi kat tuan-tuan. Saya tak tahu. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Kalau ada terkasar bahasa. Kalau ada terlanjur kata. Kalau ada terlajak bahasa. Mohon maaf zahir dan batin. Saya pohonkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita lagi di lain masa, di lain ketika. Sebagai akhir kalam, tuan-tuan, saya dah jamak dah. Tuan-tuan tak terus semayang, saya dah jamak dah. Saya keluar dulu, saya dah duduk rehat saat. Di luar sana sekali tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok ada tabung besi. Di tabung tu dia tulis tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah.
Untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz yang tuan-tuan pun tahulah kami diuji ni. Kalau tuan-tuan nak bubuh duit, tuan-tuan boleh pergi bubuh tu. Tuan-tuan nak QR pun ada dekat tabung tu, insya-Allah. Bubuhlah seorang sikit untuk kami meneruskan perjalanan mahat kami yang diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak diundang ni. Yang kedua, dekat meja luar sana tu ada saya bawa produk minuman Top Coco, minuman coklat untuk anak-anak tuan-tuan, untuk minda mereka, anak yang suka melawan cakap, lembab, mengaji lambat boleh, suka lena dalam kelas, mak pak lena dalam kuliah, minum benda tu tuan-tuan. Turun DNA tu turun. Mak dengan pak lena tengah ustaz mengajar, anak-anak lena dalam kelas. Dia dapatkan harga RM22. Ustaz, duit tak bawa boleh berhutang ke? Boleh. Tuan-tuan punya pasal syurau baru kan. Boleh berhutang, tapi syarat bayar. Mau tak bayar, jangan duk berhutang. Boleh berhutang ke tak? Boleh. Berhutang Ustaz, duit kawan-kawan pergi beli dekat tu. Esok jumpa kawan, bayar balik kat dia. Jangan duk berhutang kami. Kami pun tak percaya kat tuan-tuan. Ya, insya-Allah di luar sana. Jadi, saya rasa cukup sekadar ni dulu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.